Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Syekhar Balkis binti Abdul Wahid. Nombor metrik E2024-1033898. Subjek preskripsi latihan. Video ini menerangkan preskripsi latihan seorang klien. Klien merupakan seorang perempuan berumur 21 tahun dan tahap kecergasan sederhana rendah. Klien tidak mempunyai sejarah kecederaan serius dan sihat untuk menjalani latihan fizikal. Matlamat latihan. Matlamat utama klien ini ialah untuk menurunkan berat badan secara selamat dan realistik. Kedua, meningkatkan kecergasan kardiovaskular dan meningkatkan kekuatan otot asas. Ya, tapi saya fokus kepada penurunan lemak badan. Daya tahan kardiovaskular penting untuk meningkatkan pembakaran kalori dan kesihatan jantung. Kekuatan otot membantu mengurangkan kadar metabolisme basal BMR. Seterusnya, membantu penurunan berat badan. Fleksibiliti dan mobiliti mengurangkan risiko kecederaan serta meningkatkan julat pergerakan semasa latihan. Perlu berasaskan prinsip FITT iaitu frequency, intensity, time and type. FITT, ya F ialah frekuensi. Perlu buat dalam seminggu 4 ke 5 kali. Untuk I, intensity, mestilah resistant training 60 hingga ke 70%, cardio 60 hingga 75%, dan masa 40 hingga 60 minit setiap sesi.
Activity type. Untuk jenis latihan, ada 3. Latihan rintangan, latihan aerobik dan latihan flexibility. Preskripsi latihan ini berdasarkan prinsip latihan berikut. Yang pertama, prinsip overload. Latihan diberikan pada intensiti yang sederhana bagi mencabar tubuh untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, prinsip specificity. Latihan difokuskan kepada penurunan lemak badan, kekuatan otot dan daya tahan kardiovaskular. Yang ketiga, prinsip progression. Beban, ulangan dan tempoh latihan akan ditingkatkan secara berperingkat. Yang keempat, akhir sekali, prinsip adaptation. Tubuh klien akan menyesuaikan diri melalui peningkatan kekuatan, daya tahan dan komposisi badan. Secara keseluruhannya, program ini amat berkesan dengan tahap kecergasan klien. Preskripsi latihan ini adalah praktikal, selamat dan berasaskan panduan daripada American College of Sport Medicine dan National Strength and Conditioning Association.